Pernah kau rasa macam, alah nantilah aku buat kerja ni. Lepas tu masa tu berlalu begitu pantas. Macam kau ni dekat dimension lain. Itulah dia penyakit malas. Kau dah siap kerja tapi kau banyak santai. Ha gitu. Hari ini kita akan bongkar cara-cara untuk bangkit daripada penyakit malas. Jadi kita mau bangkit daripada yang malas pada yang lebih produktif. Okey, jom. Poin yang pertama, kenali dulu penyakit malas. Okey, kadang-kadang sebenarnya malas ni bukan sebab kita tidak rajin. Kadang-kadang ia disebabkan kita burn out. Sebab kita stres. Sebab kita tiada hala tuju. Sebab kita kurang motivasi. Mungkin salah satu kita ni ada yang stres. Mungkin salah satu daripada kita ni ada yang terlampau. Dia burn out tapi tidak tahu. Macam tu. Jadi dalam satu hari dia tu pun dia hanya habiskan masa dia untuk tengok telefon sampai 8 jam. Dan dia hanya baring saja. Dia hanya bangun untuk makan. Tapi kadang-kadang kita pun mesti ada satu hari kita ada malas. Sebenarnya tidak salah pun. Tapi yang salah dia, kau sudah menyebabkan diri kau jadi tidak tentu arah. Kau menyebabkan diri kau lambat, tidak produktif. Itu yang kita mau cari. Apakah cara-cara untuk kita lebih produktif? Poin yang kedua, tanda-tanda kau dah terkena penyakit malas. Yang pertama, kau akan asyik tangguh kerja. Yang kedua, kau janji mau tengok satu video dalam social media. Last kau tengok 10 video. Last tambah lagi 20 video. Last sampai 3 jam. Lepas tu yang ketiga, kau akan rasa bersalah tapi kau dah gerak juga. Kau tetap di sana. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni semua orang kena elak daripada malas. Semua orang kena jadi lebih laju, lebih cepat. Jadi kalau kau malas, kau lambat dan kau tinggal sana, kau rasa sedih yang macam mana aku ni, aku sudah tidak kerja, lepas tu aku tersadar ya duduk-duduk. We get to moving, honey. We don't have much time, okay? So you have to do with your own life, okay? Ramai orang, setiap orang dalam dunia ni memang banyak masalah. Jadi kalau kau malas, kau masih dekat sana, kau masih tiada pergerakan, jadi kau akan menyesal. Okay? Jadi nasihat aku, kau kena get to moving. Okay? Get to moving, honey. We don't want to be late. Okay? Nanti kau akan rasa satu hari kau akan menyesal. Aku cakap yang betul. Jadi kalau kau malas, itu kau punya urusan. Ada seorang makcik ni, dia dalam hidup dia hanya tahu untuk komplain saja. Untuk macam, ya kalau dia tidak suka dia terus cakap. Terus kalau dia macam rasa dia suka dengan kau, dia cakap. Baru yang dia cakap tu kadang-kadang menyakitkan hati. Lepas tu kerja dia hanya duduk saja. Cerita. Lepas tu otak tu di sana saja. Okey, berbanding dengan ibu aku, dia terpaksa sediakan makanan atas meja. Dia terpaksa untuk bergerak supaya kami semua dapat makan. Dia tidak option untuk jadi malas. Dia kena bergerak. Dia kena rajinkan. Kami akan sendiri pergi tanam daripada papar naik kereta api. Kau bayangkan. Dia kena buat sebab tiada orang yang boleh tolong kecuali dia. Sebab dia ada anak-anak yang dia perlu besarkan. Sebab dia ada anak-anak yang dia perlu fokus. Jadi makcik yang tadi komplain sejak tu, memanjang, yang kerja dia dekat sana saja. Jadi kamu tahu perbezaan dia. Kau rasa dia ada komplain? Kau rasa dia ada masa kah dia untuk komplain? Tidak. Jadi sebab dia mau survive, jadi sebab itulah dia elak daripada dia malas. Cara bangkit dan jadi produktif. Okay, tips yang pertama, guna kaedah 2 minit. Kita akan
on mood kita untuk aktif selama 2 minit. Bila dah mula, otak akan automatically on survival mode dalam mood kerja. Tips yang kedua, senaraikan 3 tugas yang penting. Jangan dulu kita listkan 10 benda yang kita mau buat. Cuba senaraikan 3 benda yang kita mau fokus. 3 benda yang kita mau kasih selesai untuk hari itu. Tips yang ketiga, teknik Pomodoro. Teknik ni aku selalu buat masa aku exam, masa aku study dulu. Kita akan kerja 25 minit, 5 minit kita akan rehat. So kita akan ulang cycle ni secara 4 set. Baru kita rehat panjang. Faham? Dan tips yang keempat, cuba ubah suasana tempat kamu belajar, tempat kamu kerja ataupun tempat kamu buat kerja tu. Ubah suasana yang lagi nampak produktif, ubah suasana yang lagi happy ataupun kasih, kalau kamu suka warna biru, okey kamu hiaslah kamu punya tempat meja tu warna biru, banyak patung kah ataupun banyak ada benda yang kau rasa atraktif untuk kau buat kerja macam tu. Okey, tips yang kelima, ganjaran kecil. Maksudnya di sini, bila kau sudah capai satu task, kau kena bagi reward untuk diri kau. Mungkin kalau kau siap satu kerja, kau akan belanja kopi, Zeus Coffee ke apakah. Lepas tu kalau kau siap kerja, kau akan layan satu drama. Tapi kau kena disiplin lah. Poin yang keempat, konsisten dan bukan sempurna. Kita ni, dalam dunia ni kita memang akan ada tiba-tiba kita lari daripada arah tuju kita. Jadi, kau mau konsisten tu memang susah, tapi kau buat kerja tu kecil-kecil. Kau buat task tu jadi kecil-kecil. Lama-lama jadi bukit. Lama-lama semangat kau akan ada. Lama-lama kau akan rasa macam, okay, aku akan kena cepat. Aku kena rajin. Okay? Guys, memang malas tu sebenarnya normal. Tapi kalau terlampau lama, dia akan menjadi penyakit dalam diri kita. Malas laitis. Bukan manjat-laitis, malas laitis. Tapi kalau kita biar, kita akan rugi. Kita akan rugi dalam, mungkin kalau kau sudah 80 tahun, kau akan rasa, ruginya aku dah buat macam ni masa aku 20 tahun. Macam tu. Kau kena bangkit dan mula sekarang. That's all for today. Thanks guys. Kalau kau rasa video ni bagus, kau share dengan kawan kau. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.